azimal jummah, besar rambut dia, rambut panjang. Dia rambut ni, rambut Nabi 3 dia ada. Satu wafrah, yang kedua limmah, dan yang ketiga jummah. Wafrah dia ni, ni apa dia kita panggil cuping telinga di bawah ni. Sama betul dengan tu. Tapi bila dia gemuk jadi banyak besar, sebab rambut dia tu dia jadi besar. Ada kalanya dia sampai ke tekuk. Ni orang panggil limmah. Ada kalanya sampai mencecah bahu dia, tutup bahu. Ni orang panggil jummah. Ada 3 peringkat. Hak paling pendek wafrah, panjang sikit limmah, panjang sekali jummah. Tapi tak ada sampai kata belakang, tak ada. Sampai ke punggung kau, tak ada. Tapi setengah-setengah ulama sampai itu ada. Sampai ke punggung rambut, boleh sanggup ada. Tapi itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi sekatu, cukup hanya 3 atau 4 kali saja sepanjang hayatnya Nabi SAW. Dan ada sebab lah. Misalnya bila nak buka ihram ke apa tu kan, nak buka ihram, cukup ada. Beberapa kali dia buat umrah ke apa tu, adalah. Kerana tu ada sebab, bukan sahaja. Bukan sahaja. Dan orang yang selalu suka cukur kepala tu, dia anggap molek dalam agama. Tak betul. Tidak mengikut sunnah. Sunnah Nabi taruh rambut. Hak comel. Comel lagu mana? Lagu tu comel. Ataupun kalau pada ketika lain comel lagu lain, ya. Yang penting jaga molek rambut tu. Sampai sekarang ni lagi banyak kemudahannya untuk jaga kemas rambut tu, dengan minyak rambutnya, dengan shampoonya, dengan macam-macam. Lagilah molek. Lepas tu riwayat daripada Bara lagi, tidak pernah saya melihat orang yang mempunyai rambut limmah yang setakat leher dia, lebih comel lagi dalam pakaian sepasal pakaian merah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut dia ni memukul bahunya. Kalau dia berjalan kena sini. Jadi kalau kita nak panjang lagu tu pun tak apa. Sunnah. Tapi jangan panjang seperti sampai itu jadi sebuah hippie, tak setuju. Tu cemas tu. Kotor. Tak salah lagu tu. Lepas tu kalau berasa tak sedap panjang, berasa memang rimah lah, kita kata. Berasa berat, tidak berasa orang ini lega. Anak pendek, tak apa. Lepas tu rambut dia pula, rambut yang pelak-pelak, ekal sikit-sikit. Bukan ekal benar. Kita panggil khotok tu, tidak. Lurus sangat pun tidak juga. Dia sikit-sikit. Kalau panjang kan, dia rapat. Comel lah, panjang. Rambut dia tu antara 2 telinga dia dan bahu dia. Rambut dia. Lepas tu lagi tu supaya tujuh rambut dia mencecah bahu. Kalau mencecah bahu tu orang panggil jummah. Kalau sekat tekuk tu, itu orang panggil limmah. Kalau atas sikit lagi, hak ni sebenarnya dia mula-mula kerak situ, lepas tu dia kau panjang. Orang ni tengok ketika panjang sikit, orang ni tengok ketika panjang lagi. Begitu ya. Ataupun orang yang sama, dia tengok belakang 3 keadaan. Bukan semua dia ni rambut gini mencecah bahu. Adalah ketika mula-mula gunting kita kata tu pendek lah.